Okey, hari ini kita bersama dengan Puan Rewati nak berkongsi tentang masalah kesihatan yang beliau hadapi lah. So saya mempersilakan Puan Rewati untuk berkongsi. Saya makan ubat darah tinggi 12 tahun, ubat kencing manis 3 tahun dan kolesterol sekali. Tapi bila dah makan lama sangat, kidney saya, buah pinggang saya dah hampir nak rosak. Kencing saya berbui teruk-teruk sangat. Lepas tu doktor cakap kalau macam ni tandanya albumin tinggi dan buah pinggang kena hantar pergi, nak buat apa tu, kena pergi dialisis untuk buah pinggang ni, nak cuci darah. So I tak nak, I tak mau macam tu. So I balik-balik, I somehow God's grace lah, balik-balik dapat ni makan VR4 dengan VKF. Bila I try seminggu, kencing I dah tak berbui. Lepas tu slow-slow saya stop ubat. Setiap bulan saya stop dalam 25% ubat. Saya sambung balik. Selepas berapa lama ambil VKF dengan VR4 baru you berani nak stop ubat hospital? Saya stop lepas 5 bulan sebab saya tak stop immediately. Saya every month, first month 100% ubat, 100% VKF and VR4. Dan nampak dah kesan kencing tak berbui. Second month 25% buang ubat hospital, ambil 75%. Third month ambil 50% bersamping dengan ubat VR4 Walton lah. Itu fourth month turun lagi, last fifth month semua stop, 100% stop ubat hospital dan continue je lah ubat VR4 ni, VR4 dengan VKF tu sampai sekarang tak ambil dah. You memang amalkan VKF dengan VR4 saja Itu saja yang masa tu saya mampu. So saya pun ambil je lah. So bacaan kencing manis sebelum ni berapa? Darah tinggi berapa sebelum Darah ni? tinggi maksimum pernah sampai ke 250 dan bawah 120, dan kencing manis pernah sampai ke 27. Dan sekarang saya punya kencing manis masa saya dah start makan VR4 kapsul kan, dah turun sampai 5.5. Then I check BP 120 dan 80. So I consider benda ni memang ada buat kerja. So I sambung je ni daripada nak sambung ubat. Doktor lepas tu I pun tak pergi ambil ubat hospital. So buah pinggang punya dah cantik dah sekarang. Kalau kencing manis I dah okey, so I rasa okey, dan I punya kencing pun dah tak bui dan kencing pun lawas. Dulu susah sebab kan dia nak jam dah. So sekarang kencing lawas, so normal je. Dan dulu bila kita ada masalah kidney, darah tu tak bersih, so kita selalu nak cakap kan, kita tak boleh cakap flow macam ni. Dia akan rasa macam sesak nafas sebab kan darah tu kotor. Sekarang I boleh cakap je. Semua dah cantik sekarang. So you sangat confident dengan produk Bolton Sangat-sangat. So kena ramai-ramai cuba kan, jangan Tu dia I rasa recording ni bolehlah selamatkan ramai orang kot. Itu saya punya pendapat, tapi yang menentukan ialah Tuhan. Ya, betul. Terima kasih Puan Ewa. Thank you.